Alright guys, aku baru sampai Batu Malim. Daripada Sungai Koyan tadi macam dah grimes lah. Lepas tu Sungai Koyan ke Batu Malim ni angin kuat gila, kuat mampus. Dan hujannya tengah datang ke sini dah. Korang tengok tu. Okay, so bendungnya semua tengah datang ke sini. Aku dah kena laju lah, lari daripada hujan. Okay, by the way dekat Sungai, dekat Batu Malim ni kan, aku dah beberapa kali lah berhenti kat sini, lepak kat sini. Yang aku rasa best pasal sini kan, korang tengok belakang aku ni. Nampak tak budak-budak mandi sungai? Budak-budak mandi sungai. Okay, so dah ada kedai makan juga. Seberang tu ada kedai makan. Okay, itu main road. Itu main road. Seberangnya lagi pun ada kedai makan juga. So kedai makan kat sana tu memang korang makan dekat tepi sungai lah. Okay, yang kat sini lebih kepada budak mandi-mandi. Okay, cetek je tu korang tengok budak mandi. Tak dalam pun cetek je. Best So dekat sini dia adalah vibe macam vibe kampung dia. Untuk Batu Malim ni seronok lah. Aku selalu kadang aku lepak kedai sana tu lah. Duduk kedai sana, duduk dekat apa tepi sungai tu ada kerusi. Order lah makan mi kari. So sedap lah, sedap. Ni aku tak boleh lama sebab macam dah nak hujan, angin kuat gila. Korang tengok lah, aku nak tunjuk korang Malaysia belakang ni. Dekat Malaysia pun masih ada sungai yang budak-budak mandi macam ni. Sungai besar ni, budak-budak mandi. Dia tak dalam, air dia pun boleh tahan bersih. Dan dia air yang mengalir lah. Okay, that time masa aku pergi sini, aku berhenti je makan kat sana lah. So borak-borak, dia orang kata dulu lah masuk masa banjir besar, air sampai kat jambatan tu lah. So jambatan tu semua tertutup dengan air, jalan putus. Tapi ni dah okey lah. Itu waktu tu masa banjir besar. Tahun bila aku tak ingat lah. Lama dah aku datang sini dulu, zaman-zaman bujang pergi ride. Okay, alright, so aku tak boleh tunggu lama. Korang tengok, awan dah datang ke sini, awan gelap. Angin pun hala ke sini, angin memang kuat. So aku kena gerak dulu sebelum hujan turun. Weh, kuat gila angin. Tengok pokok atas tu, kuat Allah. Korang tengok pokok tu, tong sampah semua terbang kan. Tong sampah semua terbang kan. Korang tengok pokok tu, angin kuat gila ni. Mangga belakang atas aku ni pokok mangga. So mangga tu jatuh, asbes dah kena kepala aku. Kenalah motor sikit. Tak apalah, asbes tak kena kat aku lah. Okay, dengar bunyi-bunyi guru lah tu. Aku gerak dulu lah. Alright, let's go.